Hendak beranak dijemput bidan, taat beragama, lelaki berbudi, suami isteri. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Zanil ila Zainal. Seterusnya kepada Cik Muhammad Amirul bin Samsudin, pengantin lelaki serta ahli keluarganya dan rombongan pengantin. Yang dikasihi kepada Tuan Haji Abdul Rahman bin Abdul Hamid, saksi akad nikah pada pagi ini, juga Encik Abdul Aziz bin Muhammad. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafakkan, memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya antara kamu rasa kasih dan sayang. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Cik Muhammad Amirul bin Samsudin. Aku nikahkan dikau, aku kawinkan dikau dengan anak kandungku, Nur Aini binti Zanil Raya Zainal, dengan mas kawinnya sebanyak 3 dinar emas tunai. Aku terima nikah Nur Aini binti Zanil Raya Zainal dengan mas kawinnya 3 dinar emas tunai. Al-Fatihah. إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memanjatkan rasa syukur di atas sempurnanya majlis akad nikah pada pagi ini. Limpahkanlah keberkatan kepada pasangan suami isteri ini. Jadikanlah rumah tangga mereka sakinah, mawaddah, warahmah. Kurniakanlah kepada mereka zuriat keturunan akan anak-anak yang soleh dan solehat sebagai penyejuk mata. Saya gaib daripada isteri saya yang tersebut selama setahun atau lebih jika dia atau wakilnya mengadu kepada mahkamah dan berkata dia tiada ketum kahwin daripada anak baru saya terima pas kahwin lelaki. Tengok kamera sana. Ini Cerahkan anak-anak muda ini untuk dijaga dari buruk ini dengan hidup. Semoga Tuhan Allah kekal hingga ke anak cucu. Salam ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala
على هذه الصدور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المبين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم. Pernikahan dan tahniah diucapkan kepada semua yang terlibat rakan-rakan pasangan pengantin. Dan sambil-sambil anda menikmati jamuan, sambil-sambil itu kita doakan semoga rumah tangga dan juga saya difahamkan dan dibuka hadiahnya. Kita buka tuan-tuan dan puan, ini dia seseorang yang telah pun tiada bersama kita hari ini. Seseorang yang telah pun dijemput ilahi. Tahniah.